So kita banyak main lagu Striper, kumpulan Striper. Striper ni kalau rasanya ada orang main tapi tak banyak sebenarnya. Tak banyak sangat band main Striper ni. Banyak sibuk dengan Loudness, dengan Dio lah. Kan Iron Maiden lah. Kita main Striper pasal suara dia ni ada dia tinggi lah, suara tinggi. Jadi itulah bermula lah dari situ lah kan. Maknanya line up yang orang cakap Metal Wizard yang generasi yang dengan aku lah. Kan tu kita mengorak betul lah. Betul-betul full 110% punya bantai kan, all out masa kan. tu kita mula buat start demo tu. Kita nakkan demo. Masa tu Eri dah nyanyi. Hantar kat BMG, fail. No orang cakap pasal apa? Pasal Harry pitching dia. Masa tu tahulah kita ni muda lagi kan. Jadi kita terlepas pandang tentang sebab pitching ni maknanya Tak alert lah dengan pitching ni sangat kan. Kita duk dengar. Rupanya dia menyanyi banyak flat lah suara dia. Maknanya nyanyi tu nyanyi lah betul lah. Tapi dari segi technical pitching, ada flat, ada sharp. Jadi benda-benda tu lah yang orang sana dengar. Jadi tapi bila kita dah lama-lama kita faham lah, betul lah. Kan kita mula kata apa benda yang salahnya ni kan. Masa tu yang macam okey lah. siapa ni? Aziz Bakar. Aziz Bakar. Aziz Bakar dia santai pek terus. Kalau nak maju cari penyanyi lain dia kata. Kau tak sentak ke? Lagu hantar tu lagu sendiri. Lagu sendiri lah. Demo lah. Demo. Masa tu dah terlibat dengan demo ni dah. Masa tu Arwah Lan ada sekali lah. Masa tu Ais main drum, Burn main keyboard dia, Arwah Yan memang terlibat semua lah tu. Cuma masa kita nak pergi buat recording ni, dah dapat tawaran untuk recording ni, Lan tak nak. Sebab dia nak jaga, dia nak meneruskan legasi ayah dia jual ayam tau. Bisnes. Bisnes kan, dia jual ayam. Dia toki ayam lah. Jadi dia tak nak ikut ni. Tak nak. Dia rasa, yelah mungkin sebab lagi pun dia dah kahwin macam tu kan. Jadi dia kena berkorban dapat tu. Tapi lepas pada tu dia memang tak main sangat dah. Ada. Tapi berhenti. Tapi sebelum tu memang sebelum Ais join tu memang dia main. Kita orang banyak tour Pahang memang dia ada masa tu. Weh banyak jasa dia tu. Banyak jasa dia dengan aku. Kenapa sebab dia juga kan. Dia seorang yang berkaliber lah main gitar dia. Memang kalau masa tu aku dengar Joe Bermak dengan dia main solo lagu Holy Diver pun tu. Lan ni punya lagi kemas lah masa tu. Maknanya dia bagus lah. Bukanlah kata dia dengan Joe tu, tak. Maknanya dia bagus. Tak adalah nak kata dia bagus pada Joe tak, ataupun Joe bagus dia tak. Kira level masing-masing ada lah. Okey, lepas pada kita orang hantar demo tak gagal. Lepas tu selepas pada tu kita main macam biasalah main tempat kahwin kan. Dengar cerita balik daripada KL dia kata, kita dapat audition ni. Kita kena pergi audition ke KL. Audition. Audition nak jadi rekod artis lah konon. Kita orang pergi dekat studio FGM. Masa tu kita orang audition. Kita orang tak hantar demo. Tak hantar demo. Masa tu dengar cerita kata apa ni, siapa Lang Gamar pun ada membantu lah daripada segi nak mendapatkan lubang tu kan. Terima kasih lah dengan dia tu. Kalau maknanya ada lah cerita kalau tak ada dia tu mungkin kita orang tak dapat lagi kan. Lan kabel lah. Sebab dia dah dengan kumpulan apa masa tu Agent ni. Kan dengan Agent kan. Lan dia dengan Agent dah masa tu dia dah popular lah. Lan masa tu maknanya dia dah ada nama. Lang Gamar ni. Dia orang baik. Maknanya dia menolong kita ni gitu untuk mendapatkan benda ni kan. Lepas pada tu kita audition, kita orang dapat tu. Audition dekat FGM tu kata 2 kali je, kurang gitu lah. Sekali 2 kali aku pun lupa dah. Lepas tu Thomas nak dengar. Itu yang kita orang kena audition. Kita buat masa audition tu rakam dah kat studio recording rakam terus lah. Dia dengar. Betul. Kan? Dia cuma cerita dia masa tu kenapa kita 2 kali tu ialah first producer sebenarnya Usop Kortasa. Ya. Bukan apa?
Thomas. Uncle Thomas. Jadi kenapa dia ditukar tu kita pun tak tahu sebenarnya. Tahu. Kita pun tak tahu. Bukan kita pun tak tahu, tiba-tiba kita kena main lagi sekali. Cerita dia kan. Kita main lagi. Kita tak tahu pertukaran penerbit tu, kita tak tahu kenapa. Kenapa. Jadi tu atas syarikat ni lah, kita ikut je lah nak, kan kita pun dah tunggu nak jadi dapat keluar jadi recording artist, mana nak bunyi-bunyi lagi, ikut je kan. Kan. Tapi ketika tu pun masa kita ghostan balik sikit, ketika tu pun yalah, masa tu macam dah, macam mana cakap, macam dah patah hati lah, patah semangat pun ada, macam dah malas. Aku ketika tu pun, masa di Raub tu, sebelum aku tahu keputusan ni, aku ingat lagi yang aku terfikir, nak cakap dengan budak-budak lama, aku tak boleh, aku gerak dulu lah. Aku gerak balik KL balik lah. Kan, macam tak ada apa kan. Pasal tak ada apa tu rasa apa? Pasal aku rasa tu aku dah dekat rumah Lee tu 1 tahun lebih dah. Bukan 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, 1 tahun lebih dah. 1 tahun lebih dah tu. Berapa lama, macam-macam benda dah aku teroka kat Raub tu, ikut dengan diorang. Kan, pergi sana, jalan sini. Jadi aku rasa macam tapi itulah nak cakap kan, nak jadikan cerita, rezeki tu dah sampai untuk jadi recording artist. Dan bila Ben cakap dapat kan, so dia jadi macam apa balik lah, hilang semangat tadi yang tu terus lupa lah. Okey kan. Jadi semua tu itulah bermula itulah, siap-siap semua stop, terus pergi tu. Macam dia cakap, dia terus lah audition tadi kan, semua tu. Aku rasa masa tu audition dengan Usop ni, aku rasa lagipun pendapat aku lah masa tu, aku rasa tak sesuai dengan Usop sebab dia bukan orang yang membawa lagu rock tau. Jadi secara tak langsung aku dah pernah dengar album May kan, dengan Thomas Sen. Jadi aku suggest dekat Mr. Goh ni, aku nak Thomas Sen. Itu dia cari Thomas Sen tu, dapat. Itu aku, kau tahu tak, masa kita orang mula untuk masuk recording studio ni, kita orang terperak dalam 36 jam tak keluar-keluar daripada studio tu. Dalam studio? Nak buat demo tu? Bukan. First recording. Okey. 36 jam. Thomas Sen ni biasalah, dia depan kita, dia kutuk kita, dia belakang dia puji lah. Itu cara dia Thomas Sen ni. Ini main macam lah dia nak maki carut je. Tapi kat belakang dia cerita kat orang, kita bagus. Itu sebabnya masa first album kita orang tak guna session ni. Memang full album tu kita orang main sendiri semua. Main sendiri semua. Ni yang recording artis ni lah. Dalam ni Metal Wizard ni belum lagi ke? Dan masa tu masih nama Metal Wizard lagi. Metal Wizard. Bila kita orang dah dapat dah siap tu, masa itulah saranan nak tukarkan nama lah apa. Jadi tukar lah, meditasi. Itu je sebenarnya. Daripada recording tu nak tukar nama tu, meditasi lah. Meditasi lah. Maknanya album pertama lah. Dalam album pertama lah. Masa tu album dah hampir siap dah masa tu. Kena tukar nama. Jadi kita kena tukar. Meditasi tu. Bos setuju je, okey. Apa jalan lah. Sebenarnya luck kita orang ni sebenarnya dalam recording ni kan, bukan nak kata kita orang ni hebat sangat, tapi management daripada tu, mungkin tengok image kita orang ni ada tak? Image dah ada dengan rambut panjang semua kan. Mana dia rasa star quality tu dah ada tu. Lokus Rasa-rasanya lah. Tapi memang Mr. Go tu sayang gila kat kita orang ni. Dibanding kita dengan grup-grup lain yang ada dalam PMI tu, memang dia jaga kita orang ni macam kira anak emas lah. Sebab dia tengok image kita orang dah ada kan. Walaupun kadang-kadang Ben ni bukan jenis suara yang tinggi tau, high pitch, tapi dia ada tone suara dia sendiri. Unik dia. Jadi Mr. Go nak juga. Ben ni cuma yalah,
nanti kan kita cerita lebih kan orang cakap kita puji penyanyi seni pula. Tapi sampai sekarang ni aku tak pernah jumpa suara macam Ben. Cerita dia. Kan? Itu je. Aku tak pernah jumpa tak? Kau pernah jumpa tak penyanyi macam Ben? Suara macam dia. Penyanyi lain banyak kan? Penyanyi lain banyak kan? Penyanyi lain banyak kan? Kan? Sekarang ni penyanyi macam Mae pun dah ada suara macam Mae dah. Walaupun suami Mae tu unik kan. Memang. Tapi ada juga dia ada tu. Tapi Ben ni memang tak ada. Aku tak pernah dengar lagi orang menyanyi suara macam dia. Sebab yang ini kita cakap sebagai pemuzik dia. Tapi orang lain pun bercakap benda yang sama juga. Yelah, kan? Tentang suara Ben tu unik kan. Bukan kita cakap bagus tapi unik. Unik. Memanglah. Kalau kategori suara Ben ni bukanlah sesedap mana pun, tapi dia ada tone suara dia ni. Dia satu macam suara dia yang orang dengar tu lain, orang tahu tu Ben nyanyi. Dia nyanyi lagu, kalau dia nyanyi lagu Tamil pun orang tahu. Kan Ben nyanyi. Tone tu lain. Macam Awi dengan Zul yang dia black. Kan kadang-kadang kita dengar betul-betul kan baru kita boleh tahu yang mana Awi, mana Zul kan. Tahu itulah. Awi. Ben ni aku boleh bandingkan lah. Kadang-kadang aku dengar dia ni macam suara, bukan suara dia, macam cara teknik itu macam Bruce Dickinson tau. Suara macam tak sampai. Tapi dia nyanyi macam tu tau suara dia. Kau tengok kadang Bruce Dickinson, Iron Maiden kan, macam tak sampai suara dia kan. Tapi tinggi suara. Aku pun tak tahu. Kadang-kadang Ben nyanyi. Bila aku nyanyi balik lagu-lagu dia nyanyi, lagu apa-apa, tinggi suara. tak boleh kan. Nampak macam tak tinggi, macam senang Macam Arwah Salim lah. Kan lagu-lagu kan kita rasa macam senang nyanyi. Rendah kan aku nyanyi. Mampus nampak tinggi epic gila tu Salim tu. Jadi itulah. Jadi cerita album pertama tu lah yang membuatkan meditasi itu melonjak naik. Tapi paling shock, paling best sekali ialah bila kau jadi artis, apa yang paling best sekali? Bila dah jadi artis, tentu sekali first sekali kau punya gambar keluar kat paper. Itu yang paling best sekali. Paling best sekali. Paling best sekali. Itu belum lagi. Ini mula-mula lagi paper keluar. Paper keluar. Itu mula keluar. Album tak release lagi tau. Tapi gambar dah keluar dah. Gambar dah keluar dah. Gambar dah keluar. Jadi kita punya semua tu, kita sign kontrak tu saja. Mana sign kontrak dah jadi artis tu, itulah first kali gambarnya Melimel lah. Melimel punya surat khabar. Itu gambar yang pertama keluar kan. Photoshoot je. Itu daripada gambar studio. Itu gambar studio Studio. Gambar studio. Tu bos pun happy. Bos tengok ada orang kata apa, ada aura tu ada. Kemungkinan dressing satu dia. Ya betul, dressing. Kemungkinan satu pasal kita dulu titik berat kan pasal pakaian. Memang daripada dulu pun sebelum jadi artis pun memang kita pakai betul-betul lah. Bukan pakai rock tu pun ada cerita juga. Ada juga rock yang tunggang langgang kan pakaian tapi jadi rock tapi pakaian lah dengan selekeh kan. Tak kena, rambut tak jaga. Kita orang pakai, bukan cakap kita orang ada duit. Memang mana kita orang ada duit masa tu. Kan belum jadi artis kan, pendapatan mana ada. Tapi orang cakap apa yang ada keliling kita tu. Benda yang keliling kita tu apa ada? Kain ansir. Kain selendang. Itu yang jadi pakaian lah. Adik-beradik kita punya, perempuan punya selendang kau kena pandai tau match kan baju dengan colour kan. Okey, contoh kat seluar macam ni, baju tu kena lebih kurang sama. Jadi kita lebih cenderung ke situ tau. Pasal kita suka tengok magazine rock daripada barat kan. Macam ni dressing dia, Cuba kau tengok ni, kita orang punya cover album untuk second album Bidadari Kau tengok kita orang punya dressing lah. Ada klien kan, Sian dengan button seluar ni. Bila letak button butang keluar ni, dia pergi kedai tempah banyak, berapa berat keluar tu. Aku punya baju tu mak aku jahit. Kain perca je buat. Kain perca dia menjahit Jadi kain perca, kain lansir pun kau letak je lain tu, mak isi je. Masih ada lagi baju tu.
Ada lagi. Jadi pakaian tu kita pakai tu bukan macam terlalu sangat. Memang kita ada di sponsor. Ada. Memang kita ada di sponsor, tapi kita lebih suka pakai yang rock tapi dalam image rock tapi dengan berbagai cara tau. Bukan maknanya satu jaket semua jaket sama je, bukan macam tu. Kan kasut sama. Kita memang ada orang sponsor, tapi kita lebih suka kita sanggup tau sampai beli kain sendiri, pergi kedai tempah baju tu buat macam ni. Jadi tapi aku tak sangka Ian tu boleh buat luar ni. Itu saya- memang pelik lah. Lah button tu dia susun satu. Banyak tu. Elok seluar tu 1 kilo jadi 4 kilo. Jadi itulah cerita dia. Maknanya pakaian tu penting sebab sebagai artis, tak kisahlah artis apa, kau pop ke apa ke, dangdut ke, pakaian tu kena. Kan? Jangan pakaian Penampilan tu kena. jangan pakaian tu. tahu. Apa seorang ada cakap tapi aku tak nak cakap lah siapa kan album kumpulan tu. Kita orang punya management boss lah. Bila nak datang je orang, dia ni dah jadi recording artis tapi kena bantai. Tak tahu benda yang bos dia tak suka, dia tak kena dengan dia. Ada malah lah cakap kan. Bukan karakter. Penampilan. Dia hari-hari kena hentam. Kalau bila datang memang kena hentam. Kadang-kadang kesian aku tengok dia orang. Ada benda yang tak kena. Aduh. Tapi kalau zaman-zaman tu dulu, image tu penting. Ya, masa tu image memang penting. Lagi satu pada kita orang ni dulu. Kita ni macam nak cakap masa-masa time zaman dululah, zaman time mula dulu, zaman muda. Kita orang macam macam nak cakap aku nak cakap benda ni macam kan orang salah erti kan pula. Macam kita tempat tu macam perfect. Maksud tak? Perfect. Dia macam serata sama tau. Dia tak ada seorang terlebih terkurang. Macam tu lah maksud dia. Sama, dia perfect. Kebetulan masa tu bila kita tengok tu dia perfect. Sama. Jadi penampilan tu nampak menarik. Penampilan tu nampak menarik dari segi yang aku tengok lah. Dari segi aku tengok okey. Jadi masing-masing tu karakter dia ada. Dia bukan whole Dini pada Dini tak ada. Sama, semua kuat empat-empat tu. Kan? Sebulu bukan sebulu tu perangai. Kan? Ini karakter band dia. Jadi betul sebenarnya bila kita cakap dalam muzik, benda ni bila kita main muzik, kita dapat duit, benda ni adalah bisnes sebenarnya. Kalau orang nak tahu betul-betul, kan dia bukan benda main-main, bukan bila dah masuk recording, kau cari duit dalam ni dia jadi serius, dia bukan jadi hobi. Dia ialah jadi pendapatan, menjana pendapatan dalam muzik. So, jadi dekat situ orang kena ambil berat pasal pakaian tu semua tu bukan main-main tu. Itu salah satu kau punya bidang tu sekali tu. Dia fokus dia. Dia orang tekankan pakaian dia, nak tengok penampilan tu. Penampilan apa, muka dia tak kisah dulu. Sekarang muka nak jambu, nak muka cantik. Kita orang tu untuk first album kita orang banyak dapat sponsor tu. Sponsor ini kasut. Kita orang kalau setengah biasa band-band rock yang ada dapat sponsor satu je. Satu je. Kalau kasut tu kasut je lah. Baju kau buat sendiri dah. Kita orang tidak, dengan baju, yang kasut, yang seluar. Lepas tu ada lagi yang lain. Dapat lagi sponsor lagi. Banyak kita dapat. Daripada first album sampai second album lah. Third album ada juga. Tapi third album ni dah tak mewah dah. Sebab dah rambut kena potong lah masa tu. Jadi kita orang pakai coat tu. Nak sesuai lah. Aduh, spoil betul lah masa tu. Itu pasal sponsor jugalah. Terpaksa pakai. Kalau tidak kita tak nak pakai itu. Walaupun rambut pendek, kita orang boleh pakai yang rock lagi. Kan? Macam Metallica rambut pendek. Tapi rock lagi nampak. Maksud dia. Tapi terpaksa pakai sponsor kan. Jadi masa tu orang cakap benda-benda yang orang cakap
macam pakaian tadi lah kan. Dia kena sekali datang dalam package. Dalam tu. Dia tak boleh main-main. Benda ni, music business ni, kebanyakan kerana apa banyak yang ada yang fail. Kita kena kaji juga. Band, berapa banyak band yang fail. Band Malaysia ni yang ada orang tak kenal tau band. Tapi ada album. Kan? Ada album band ni. Bukan kita nak cakap diorang ni teruk ke apa, tak ada, bukan. Tapi rezeki masing-masing dan mungkin tu dah sampai dia tak dapat pergi kan. Dia rezeki dia tak dapat naik kan. So berapa banyak tau band-band ni tu. Jadi cerita dia bukan senang nak pasal bila kau jaga benda